Tahu tak, pada 10 Januari 1996, seorang pelajar wanita berusia 19 tahun bernama Diao Aiqing keluar dari asrama universitinya di Nanjing, China selepas dimarahi kerana melanggar peraturan apabila kantoi menggunakan peralatan elektronik. Menurut saksi, dia kelihatan sangat tertekan dan berkata mahu berjalan keluar sekejap untuk tenangkan diri. Sebelum keluar, seorang rakan perasan dia mengemas katilnya seolah-olah dia tahu dia akan pergi dan tak akan pulang. Malam itu merupakan malam terakhir dia dilihat berjalan di Jalan Qingdao dengan memakai kod merah. 9 hari kemudian, iaitu pada 19 Januari 1996, satu penemuan mengejutkan berlaku apabila seorang wanita tua yang kerja sebagai pengutip sampah di jalanan menemui beberapa beg plastik hitam yang mencurigakan di kawasan universiti. Wanita itu mengambil plastik hitam tersebut dan melihat kandungan dalam plastik itu terdapat lebih kurang 500 ketulan daging yang sudah direbus. Dan apabila dia pulang ke rumah untuk membasuh daging tersebut, dia sangat terkejut apabila terdapat beberapa jari di dalam plastik itu. Wanita tua itu membawa pulang plastik tersebut kerana dia dari keluarga yang susah. Mengutip bahan buangan seperti daging untuk hidangan adalah perkara biasa baginya. Lalu dengan keadaan cemas, dia memanggil pihak polis. Apabila pihak polis dipanggil, siasatan mengesahkan bahawa ia ada berkait dengan kehilangan Diao. Polis mengatakan bahawa si pelaku merupakan individu yang cermat dan teliti. Namun tiada saksi atau bukti yang kukuh dapat mengenal pasti siapa pelakunya. Polis menubuhkan pasukan khas yang menyoal rakan pelajar penduduk di kawasan itu dan melakukan pencarian besar-besaran. Pencarian berjaya menemui beberapa lagi beg plastik yang berwarna hitam mengandungi cebisan Diao Aiqing di sekitar kawasan universiti, dan keseluruhan ketulan daging dianggap lebih kurang 2,000 ketul. Namun dengan penemuan tersebut, masih tiada suspek yang ditangkap. Malah, pihak polis juga menemui tulisan yang ada pada beg seperti nama, tempat dan bandar, namun ia tidak membawa kepada sebarang petunjuk. Menurut siasatan polis, Diao Aiqing dipotong dengan kejam sekali berdasarkan analisis daging dan berkemungkinan menjadi mangsa sindiket menjual organ atau bahan uji kaji manusia. Ibu dan bapa Diao Aiqing menyaman pihak universiti kerana menyebabkan anak perempuan mereka tertekan akibat kesalahan yang agak minimal. Namun hingga ke hari ini, kes Diao Aiqing kekal menjadi misteri.